Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak share resepi sambal belacan, sedap, simple, mudah, mantap. Ini resepi ini kita guna untuk meniaga dekat kedai. So kalau korang nak ikut, kalau tak nak ikut pun tak ada masalah. Kalau orang nak buat meniaga pun tak ada masalah. Saya halal. First kita kena ada bawang Holland. Bawang Holland ni kita dah potong. Kemudian kat sini, tengok sini, cili padi, cili besar merah, bawang putih lebih kurang 18. Kemudian belacan yang kita dah bakar. Ni kalau kita tak bakar pun tak ada masalah, boleh juga, tak ada masalah ya. Kemudian kat sini air limau kita potong. Okey. Sekarang kita nak buat. First kita sediakan blender. So, bawang Holland dulu. Ini sukatannya untuk satu blender ni ya. Kemudian bawang putih, cili merah, cili padi, kemudian belacan kita bakar, masuk dalam. Oke, kita buat sama belacan kita tak guna air. So kita guna ni saja, air dengan dua ni je. Oke, sekarang kita masukkan kicap sotong. Kicap sotong ni agak-agak je, sikit ni. Nih. Kemudian air limau. Air limau ni kita guna separuh baru sambal belacan kita tu padu So, kat sini. Nih. Tak payah separuh sangat, lebih kurang suku lah. Macam ni. Kalau separuh sini kan. Gini. Okey. Rasakan dengan gula, tengok sini. Gula lebih kurang dalam 2 sedu. Sedu ni tau. Bukan sedu makan sedu ni. Okey. Kemudian baru kita masukkan Ajinomoto. Ajinomoto ni opsional kalau nak letak, kalau tak nak bumbu tak ada masalah ya. Kita letak sikit je. Okey, kemudian 1 sudu garam. Ni bahan-bahan yang ni kemudian kita kisar. Ini tak payah letak air dah tu. Ni dah ada air limau. Okey guys. Ni dah dia. Kita dah siap blend, kemudian kita letak dalam bekas. Nampak? Bau dia. Sambal belacan. Tak rugilah kalau nak cuba kat rumah. Boleh cuba dekat rumah. Untuk meniaga boleh, untuk makan sendiri pun boleh. Alright? Selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.